Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan kota Mekah. Yang pertama, Rasulullah bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah itu. Pada hari Isnin, awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Allah dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Lepas tu, kedatangan rombongan Rasulullah diketahui oleh musyrikin Mekah. Mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Mekah. Kelima, Khalid bin Al-Walid bersama dengan tenteranya berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah daripada memasuki Mekah di Qura Al-Ghamim. Namun, Rasulullah melalui jalan lain untuk mengelakkan pertembungan dengan tentera Khalid. Yang keenam, Rasulullah berhenti di Hudaibiyah. Baginda dikunjungi oleh Budail ibnu Warqa'. Beliau menjadi perantara Rasulullah dengan musyrikin Quraisy. Yang ketujuh, musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti Urwatu bin Mas'ud menemui Rasulullah bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Rasulullah mengutus Uthman bin Affan menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Uthman ditahan beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematian. Seterusnya, Rasulullah dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dengan Rasulullah dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Akhir sekali, musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan. Lantas, mereka menghantar Suhail bin Amru untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah. Lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah bagi perkembangan dakwah Islam. Yang pertama, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah. Lepas tu, ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan seperti Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid dan Uthman bin Talha. Yang ketiga, Rasulullah membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab seperti Bahrain dan Oman serta kerajaan di luar semenanjung tanah Arab seperti Rom dan Parsi. Yang kedua, perkembangan politik Islam. Musyrikin Mekah secara langsung mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah sebagai pemimpin. Yang kedua, Rasulullah mengikut perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Antaranya termasuklah Bani Khuza'ah. Yang ketiga, Rasulullah mula menghantar surat kepada pemimpin dalam dan luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan pengiktirafan pemimpin lain terhadap kerajaan Islam Madinah. Okey, akhir sekali perkembangan ketenteraan Islam. Dalam hikmah perjanjian tu, yang pertama, kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Hal ini mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dan musyrikin Mekah.